Saya tak lap langsung lah hari ni, saya terus tarik je. Nampak tak? Dia punya minyak hitam dia warna apa? Zoom sikit. Ada orang komen kat saya, Farid, zoom Farid. Tu, cantik tak? 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita nak tunjuk antara tanda minyak hitam yang berkualiti. Minyak pelincir enjin lah, yang baik. Biasanya dia tahan panas. Maksud tahan panas ni, dia nak hitam tu lambat lah. Senang cerita macam tu. Okey, untuk motorcycle golf ni, saya guna minyak Yako WX 600 540. Saya guna minyak ni. Dan mileage dia dah 2000 lebih. Dengan speed 14, 16, kadang-kadang 200. Okey, jadi kita nak tengok dah 2000 lebih mileage ni, kita tengok minyak hitam dia. Warna macam mana, dia punya berkurang ke tak. Jom kita tengok. Saya tak lap langsung lah hari ni, saya terus tarik je. Nampak tak? Dia punya minyak hitam dia warna apa? Zoom sikit. Ada orang komen kat saya, Farid, zoom Farid. Tu, cantik tak? Minyak dia dekat 3000 mileage, tak terbakar pun lagi. Sebab tu saya beritahu, kalau siapa yang nak enjin sentiasa ringan, gunalah minyak Yako ni. Sebab kalau dia lambat terbakar, dia tahan panas, bermakna dia boleh bekerja dengan efisien. Dia boleh melindungi enjin kita dengan sangat baik. Dan juga dia boleh mengurangkan geseran yang ada dalam enjin kita ni. Sebab tu pentingnya minyak tu kena pakai minyak yang berkualiti. Jadi macam biasa, siapa yang nak minyak Yako ni, boleh cari di Fizi Motorsport. Sampai jumpa. Selamat hari ni, settle.